pengetahuan mengenai hazard. Maksudnya pekerja-pekerja yang hendak bekerja ataupun yang sedang bekerja, macam pada tempat sekarang ni tengah buat extension kan, okey, majikan dia ataupun kontraktor yang ada dekat sana sudah menerangkan kepada dia masa buat kerja ni, ini hazard-hazard yang boleh ada, jadi boleh menyebabkan ini. Jadi langkah kawalan ini yang you perlu ambil supaya awak dapat menghindari diri awak daripada risiko keselamatan dan kesihatan. Kebarangkalian berlakunya hazard tu sudah kurang, betul tak? Sebab pengetahuan tu you dah bagi tahu pada pekerja tersebut. Setakat yang penting awak dah jalankan awak punya kerja. Boleh faham Clear Okey.